Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam pada semua sahabat-sahabat. Jadi hari ini saya bersama ahli kelab belia Wang Saja Baru akan menyerahkan barang bantuan yang telah kami siapkan untuk kawasan di Parlimen Tebrau. Jadi saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yayasan Ikhlas kerana kerjasama dan dana yang diberikan untuk membantu masyarakat di sekitar Tebrau, khususnya kepada Encik Khairul. Jadi insyaAllah jom sama-sama kita saksikan macam mana kami daripada kelab belia Wang Saja Baru menyerahkan barang bantuan ini.